sangat munasabah apabila kita mengaitkan munasabah bulan ini, bulan Syahrul Quran, dengan membincangkan tentang akhlaknya Nabi SAW. Kerana tidak ada percontohan, tidak ada terjemahan yang boleh menterjemah Al-Quran lebih daripada akhlaknya Nabi SAW. Dan tidak ada yang boleh mengungkapkan kesempurnaan akhlaknya Nabi SAW seperti ungkapan Al-Quran. Maka kedua-duanya saling menunjukkan kesempurnaan satu sama lain. Akhlak Nabi SAW menunjukkan tentang kesempurnaan hidayah Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri menunjukkan tentang kesempurnaannya Nabi SAW. Dari itu, alhamdulillah, kita diberi pilihan untuk mensyarah buku yang saya kira terjemahan daripada kearangan Syekh Abdul Mun'im Al-Hashimi ini, Akhlak Rasulullah SAW menurut kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat, dia salah satu daripada dua cabang. Kalau kita biasa dengan kitab Syama'il Nabi SAW, maka dia akan membahaskan Al-Jamal Al-Khalqi Wal-Khuluqi, ataupun keindahan zahir dan akhlak Nabi SAW. Adapun ini mengambil sisi akhlak Nabi SAW.